Korang jangan tipu aku. Aku tahu kau suka lepak pot makan macam ni kan. Kena nasi lemak ayam goreng dia yang macam ni. Lepak kat sini memang aman, damai, tenteram dengan rumah kampung dan kereta lalu lalang ni kan. The Hala 7 Coffee dekat Kampung Air Limau, Masjid Tanah Melaka. Kita order dulu. Sekarang kita ada western, kita ada nasi lemak. Kalau abang nak try makanan-makanan kampung pun, kita ada lempeng, sekodok. Western yang aku order hari ni chicken chop. Chicken chop semua tempat ada kan. Tapi mungkin dia punya black pepper yang membezakan tu. Punya pasta kat sini. Yang ni aku ambil pasta spaghetti carbonara chicken grill. Dia punya chicken grill tu pun dah menyelerakan dah. Lemak biasa, nasi lemak, macam-macam ada kat sini. Tapi yang aku ambil ni telur dengan ayam. Kau tengok ayam goreng dia pun nampak kampung dia kan. Kena pula mi kari dia. Kuah dia dulu. Bismillah. Serius, ini mi kari orang kampung. Dalam dia macam-macam isi lah. Termasuk dengan ayam. Bismillah. Memang puas hati lah bila lepak pot yang damai macam ni. Adalah macam-macam menu. Sambal dia perfect bang. Macam mak-mak punya tau. Ayam goreng macam ni, ayam goreng orang kampung. Luar dia garing, dalam dia lembut. Santai-santai kena cekodok, kena lempeng dia pun best juga kat sini. Dekat sini minuman dia ngam. Kau nak yang panas, nak yang sejuk, kau pilih je. Kau nak refreshing, tea, coklat. Kalau aku suka caramel macchiato ni, baru layan. The Hala 7 Cafe ni bagi aku memang tempat paling santai lah dalam kampung. Satu lagi kau jangan risau tempat parking dia. Parking dia besar bang. Weh. Woi. Wah, kau sampai kat kampung aku pun kau datang Aku baru tahu ada pot macam ni. Untuk pengetahuan kau, jarang tak okey kalau orang kau makan. Kan? Kalau nak tak ada Hala 7, ni Hala 7 Air Limau. Abang dah sampai. Korang bila lagi?